ahli-ahli yang berhormat berperanan membawa suara keperluan serta permasalahan rakyat di peringkat akar umbi untuk dibincang dan diselesaikan secara satu padu, khususnya dalam konteks pembangunan negeri yang menuntut penyelarasan berbagai agensi. Justru setiap pandangan dan kritikan yang dibangkitkan wajar berasas fakta serta berniat untuk menambah baik dasar dan pelaksanaan sedia ada. Dewan yang mulia ini tidak seharusnya dijadikan medan pertikaian yang tidak berkesudahan, tetapi sebagai platform yang matang dan berkhemah untuk merungkai isu serta mencari penyelesaian terbaik demi kesejahteraan negeri dan rakyat. Dalam merencana agenda perhubungan negeri, beta ingin berpesan bahawa setiap pelaksanaan dalam apa-apa jua perkara hendaklah berlandaskan undang-undang dan peraturan berkuat kuasa. Barang tindakan yang mengetepikan saluran serta kelulusan yang sah adalah sesuatu yang tidak boleh dikompromi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan ini merasmikan mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri Kedah ke-15.